Okey, yang ini Tuan Haji Malik dia tak ada replika. Jadi simbolik saja. Kita terima. Dan sumbangan seterusnya kita terima daripada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ujang bin Bagong sebanyak RM6,666. Ini baru betul Datuk punya. Yang tadi itu auta. Tapi betul. Okey tu. InsyaAllah setiap saat penghuni di sini membaca basmalah. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya marhaban marhaban. 70 keping plywood second hand yang bernilai 2,500 tunai. InsyaAllah semoga mendapat keberkatan atas wakaf Allah yarham ayahandanya kepada rumah pengasih, insyaAllah ta'ala. Dan majlis ini disaksikan oleh dua kekandanya, dua abangnya. Dan jadikanlah rumah ini rumah kita, Mama. Jangan jadikan rumah pengasih Datuk Ujang saja, boleh? InsyaAllah. Kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga dapat kita bersama-sama begitu ramai dan ceria sekali, walaupun di musim hujan sebentar tadi membanjiri penuh di ruang, saya rasa ruang gelegar bangunan yang telah diperkenankan untuk sebagai kata rumah pengasih. Saya berjanji akan memberi sepenuh sokongan kepada unit pemadam Sungai Ramal Baru, dan saya juga berharap pihak-pihak yang lain akan memberikan sokongan padu kepada unit pemadam Sungai Ramal Baru. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pejabat dan penubuhan unit pemadam Sawangan Sungai Ramal Baru, Kajang Selangor. Kita boleh nyanyikan sama-sama. Dah durjana kau penghancur dapat, kau musuh rakyat, musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dada kami untuk hancur dada raya-raya. Kami enti dada, kami benci padamu, sekutu kita perangi dada. Mulia bangsa tanpamu, mari semua, mari saudara, jangan bersiap siap muda. Semangat bangsa bergelora, tanpa dada kita berjaya. Dada durjana kau menghancur bangsa, musuh rakyat, musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dada kami untuk hancur dada raya-raya. Kami anti dada, kami benci padamu, sekutu kita